Akak! Sabar. Sabar. Tahun ni kita tak sembelih ke? Nak sembelih apa? Sembelih lembu lah, hari haji kan? Oh, ingat kau tadi. Apa lagi? Pergilah tukar baju sekarang. Okey. Okey dah Kak, jom. Okey, jom kita masak. Ni adik dia yang lagi gila. Limau apa Kak? Mau boleh Limau makan apa ke? tu? Tak, itu limau untuk mandi. Limau tebal. Setebal kamu. Dia ambil mangkuk ni Jangan banyak cakap. Tak boleh. Letak balik lah. Lepas tu nak pakai Kak, semua ke apa? Kita kena reuse, recycle. Saya rasa kita kena potong Potong apa nama dia? cincang Cincang. ataupun potong apa Kak? Potong pan. Tak naklah saya jadi ambassador. Saya nak jadi duta. Itu sama. Habis saya nak satu tak? Saya makan tomato. Sekejap lagi boleh. Bila dah dalam lauk, akak just akan lipat dia macam gitu. Wow, lipat berapa Kak? 10 kali lipat. Kenapa daun-daun dia dah? Apa dah apa benda kau ni? Wow. Tak payah nak bau sangat. Masya Allah. Bau lembu. Ya betul, masuk. Macam Gitu. Oh. Patutnya kan akak bangun pukul 8. Orang pergi sembelih tu baru akak bangun. Akak bukan macam kamu, orang dah keluar pergi sembelih, baru nak bangun tidur. Mana ada? Subuh ke mana? Mana ada? Bangun pagi-pagi pukul 5 buat apa? Bangun pagi-pagi pukul 5 buat apa? Tak baik. Bangun pagi-pagi pukul 5 buat apa sekarang? Tak Pukul 5 buat baik apa? lah Kak. Tak, Ni boleh masuk juga ni. Okey, Janganlah okey. tinggal-tinggal. Tak nampak Kak, baru nampak. Besar ni. Tengok. Kak, yang tunggu berapa lama lagi Kak? Tunggulah dia masak. Dia tengah menari-nari dalam sup tu. Sabar boleh. Nampak tak apa lagi yang tak masuk? Apa jiros dalam sup ni kan? Okey. My bad. Sedapnya. Saya terus macam cantik ni kulit saya. Ya, cantik sangat. Betul. Cantik kulit awak. Okay. 2 cube lembu pakai untuk 1 liter air. Apa tu tak payah tambah apa-apa dah ke? Tak payah. Okey, sebab dia Thai kan. Sebab itulah kita letak daun sup. Ni kau tak nak makan. Masuk mulut. Tak nak. Tak nak. Bau tangan akak. Kau kata nak air tangan aku. Lama Yelah. aku tak masak. Air tangan is okay. Bau tangan nah. Rasa lembu tu memang kata 10 minit. Mantap akak. Dah siap. Yeay. Masakan pun dah siap khas untuk adik saya yang tercinta ni. Sebelum kamu nak semua tu, ingat kita ni bergaya. Pasti kamu masak sendirilah untuk open house Boleh? Tak nak lah. Tak nak yang masak. Bye. Please. Kami daripada Sudi sekali lagi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Cuba tahu, cium lembu.